Seumur hidup kita orang tak pernah sangka pun impian nak sampai ke bumi China akhirnya jadi kenyataan. Cerita dia macam ni. Ada satu travel agency nama dia Noh Travel yang nak sponsor trip kita orang pergi ke China, iaitu Shanghai. Mana tak pecah kepala kita orang sebab kita orang ni mana pernah travel jauh-jauh. Paling-paling pun baling Kedah ataupun Tumpak Kelantan je. Tu je paling jauh. Jadi berbekalkan dengan beberapa hari sebelum ke China, kami pun plan itinerary kami dan cari hotel-hotel yang best dekat sana. Yang penting murah. Nasiblah kami beli e-book itinerary daripada Aiman Alif. E-book dia memang berguna. Ni bukan sponsor ni review jujur, and kami pun dah guna, memang membantu sangat kami. Kalau tak ada benda ni kami tak tahulah, kami akan sesat rasanya. Dalam itinerary dia suggestkan kami untuk beli MRT e-food. Apa tu MRT e-food? Ialah meal ready to eat. Sebab kat sana susah nak cari makanan halal, jadi kami prepare siap-siap dan cari. Dan kami jumpa Sharifah Food dekat area Batu Cave. Jadi kami belilah Sharifah Food. Kami borong banyak-banyak sebab takut kat sana kelaparan. Jadi selesai persiapan kami Roger Port, member kita orang yang sanggup hantarkan kita orang dari rumah ke KLIA dengan menaiki S70. Jangan main-main kau. S70 mat. Memang laju berdesup memang sampai on time. Jadi kami plan nak subuh kat sana and check in lagi semua, takut tak sempat kalau kita orang gerak. Sebenarnya kita orang ni first time naik MAS. MAS Airlines memang besar, memang best, memang makanan dia sedap, luas tempat seat dia, and macam lagi memang puas hati lah sepanjang kita orang berada dalam MAS Airlines ni. Disebabkan kami pun tak tidur lagi hari tu sebab takut terlepas, kami pun tidurlah dalam airplane ni. Kita kodok balik tidur kita orang. Alhamdulillah kami pun berjaya sampai dekat China, and benda first kita orang kena buat adalah isi arrival form. Ni wajib, and kita kena buat cap jari dekat mesin automatic dia, ada fingerprint kiosk kat situ. Lepas tu kita orang pun beratur dekat kaunter immigration. Ni cuak sikit ni sebenarnya, takut tak lepas. Alhamdulillah kita orang berjaya lepas sebab kita orang bawa orang lokal iaitu Amin. Amin ni dah muka Cina dah, so memang smooth je perjalanan kami. And lepas tu kita orang terus ke kereta api paling laju sebab dekat je dengan Podong Airport, iaitu Maglev Train. Jadi kita orang pun beli tiket dia dalam RM60. Lepas dah sampai, kita orang pun naik metro kejap, macam LRT kat Malaysia lah kiranya. Dalam 3 stesen, kemudian kita orang jalan kaki dalam 300 meter dia macam tu untuk sampai ke hotel kita orang. Dekat je, tak jauh dan senang. Kita orang pun check in hotel dan review hotel tu memang best, memang bersih, memang macam-macam kemudahan ada. So ini saja untuk video kali ni. Kalau korang nak tengok video yang lagi panjang, korang boleh tengok dekat YouTube channel kami. Lagi best, lagi panjang, lagi kelakar. And Alhamdulillah dalam masa 2 minggu kita orang dah 100k view. Terima kasih yang dah tengok. Kita stay tune untuk next vlog dalam masa lagi 4 hari guys.